Korang tahu tak kerajaan Islam jatuh sebab mesin ni? Benda ni nampak biasa je, tapi impaknya besar gila. Mesin ni bukan mesin perang, bukan senjata pemusnah, tapi mesin cetak. Ya, mesin cetak inilah yang jadi antara punca dunia Islam semakin ketinggalan dan akhirnya jatuh. Masa abad ke-15, Johannes Gutenberg cipta mesin cetak pertama di Eropah. Dengan teknologi ini, buku boleh dihasilkan dengan cepat dan murah. Ilmu pengetahuan mula tersebar luas. Masyarakat Eropah jadi semakin bijak dan akhirnya tercetus revolusi ilmiah serta reformasi gereja. Tapi, apa yang berlaku di dunia Islam? Ulama dan pemerintah Uthmaniyah menolak mesin cetak. Mereka anggap ini ancaman kepada tradisi penyalinan tulisan tangan oleh para cendekiawan. Akhirnya, dunia Islam ketinggalan jauh daripada Eropah, kurang inovasi dan akhirnya makin lemah dalam ekonomi serta ketenteraan. Bayangkan kalau mesin cetak diterima lebih awal, mungkin sejarah dunia Islam akan berbeza. Tekan beg kuning untuk support aku. Barang menarik bawah RM10. Aku Mat Cerita, aku suka bercerita.